Macam mana kita nak buat video yang berkualiti walaupun kita bukanlah seorang orang kata video editor ataupun bukan videographer yang profesional ataupun berpengalaman sangat. Okay, saya akan share tips sebab hari ini you boleh buat video yang cantik tanpa you ada pengalaman yang banyak. Jadi siapa yang first time tengok channel ni boleh subscribe saya dan komen saya dah subscribe. Okey, saya ada beberapa platform lah yang saya gunakan video saya. Saya ada dalam 3 ke 4 channel YouTube yang aktif. So total lebih daripada 100,000 subscriber. Dan saya ada TikTok account. Okay, tapi taklah ramai sangat lagi. Tapi Alhamdulillah banyak video yang FYP. Okay, saya boleh bagi tahu ialah untuk you perform dekat video marketing sebagai seorang peniaga. Bukan sebagai seorang video editor. Kalau you kerja video editor, videographer, you memang kena ada kualiti video yang sangat mantap lah. Sebab itu kriteria dia. Tapi kalau kita orang berniaga kan, nak buat konten ataupun kita ni content creator sahaja, kita tak perlu buat video kualiti yang terlalu hebat sehingga kan benda tu consume masa kita terlalu lama. Jadi kurang konten yang kita buat sebab kita ambil terlalu banyak sangat masa. Okay, so apa tips yang saya boleh bagi untuk buat video yang menarik? Yang pertama, jaga lighting. Cuba ada lighting. Beberapa lighting yang penting. Pertama, key light. Ni macam saya ni ada key light. Sekejap, saya tarik. Okay, nampak tak? Tu, nampak sikit lah. Okay, key light, you boleh beli yang jadi ada soft box. So, harga pun dah murah sekarang ni kan. Carilah dalam RM100-200 yang ada besar. Lepas tu, lampu dia tu kalau boleh cari lampu yang LED. Cari lampu yang boleh control brightness tu. Jangan cari yang mentol tu. Mentol tu payah sikit sebab kita kena control jarak ni kan. Jarak kita punya lighting ni kan. Kilat. Lepas tu belakang. Kita ada belakang, lampu belakang ni. You boleh beli. Contohnya macam ni. Ni kan. Ni tak mahal pun. Kan. Letak je kat belakang. Kan nampak lain sikit kan. Timbul lagi muka kita. Kita nampak timbul lah dalam video tu. So ini dalam RM60 you boleh dapatkan. Dekat bahagian produk bawah ni saya letakkan link. You boleh dapatkan daripada situ. Ni on small RT2 mini. So ada banyak color lah kan. You boleh buat color ni macam-macam. Terpulang lah masing-masing kan. Okay, so lighting. Kalau ada bajet cari lagi satu light. Satu lighting lagi belah kiri. Sebelah je dia akan separuh je lah. Ataupun you boleh buat beli reflector. Jadi macam reflector. Tapi pada saya leceh lah nak cari benda tu kan. nak kena stand pula. Kalau boleh you cari lampu stand terus sebelah kiri. Okay, kemudian kedudukan kan. Kita kalau boleh center daripada kita punya frame. Ada orang buat video macam ni. Rendah biar dia macam ni. Dia hampir mencecah frame tapi tak cecah frame. Kedudukan kita. Lepas tu kita punya kedudukan pun jangan terlalu kanan sampai rapat dekat frame. Kalau nak kat sini je. Kat sini je. Kalau ada setengah handphone ada grid. Macam saya pakai iPhone, bila buat video dia ada grid tau. Jadi bila ada grid saya boleh duduk di atas, bukan dengan grid saja. Maksudnya tak ada terlalu rapat sangat, jadi dah keluar pada frame. Paling senang kat tengah je lah. Okey, apa lagi video yang menarik untuk lighting? You boleh buat outdoor. Outdoor lagi senang. Pukul 10 pagi, 9 pagi cantik. Kalau tengah hari tak cantik sangat sebab matahari kat atas, jadi dia macam cerah kat atas ni je tapi muka jadi gelap. Dia main timing dalam pagi pukul 9 ke pukul 10, petang dalam pukul 3 ke lepas asar. Itu just nice sebab dia matahari tu menyingsing kan. Lepas tu kalau outdoor dia ada color, dia ada pokok, dia ada jalan, dia ada langit, jadi lawa. Okay. Lepas tu video yang baik, antara tip yang you boleh buat ialah video you tengah moving. You berjalan, you pegang tripod, you jalan. Itu antara video yang paling tinggi engagement. Mostly video saya FYP dekat TikTok memang yang saya berjalan. Ataupun saya dekat luar lah. Dekat luar ada pokok-pokok, jadi saya membelakangi pokok, jadi nampak hijau dekat belakang. Jadi orang pun seronok nampak video yang macam tu. Okay, lepas tu satu lagi, cuba invest untuk mic. Mic dah murah macam saya ni. Saya pakai Ulanzi J12. Dia berjaya menggantikan mic saya yang berharga 1,300. Rode mic wireless Go 2 dah rosak. Anak saya selam mic tu dalam tandas, rosak. Saya beli yang ni dalam 100 lebih sikit je. Okay, kualiti dia sangat bagus dan dia ada noise.
orang kata apa, noise cancellation yang bagus lah. Dia ada 3 tahap noise cancellation. Boleh try ni. Okay. Boleh try. Ulanzi ni memang a very good brand lah pada saya. Dan saya dah pakai ni lebih pada 2 tahun tau. Saya tak terfikir langsung nak beli apa-apa mic lain. Sebab memang sangat orang kata tu, kita tak perlu nak spend mic yang beribu-ribu, melainkan you memang ada production house untuk buat video kan, ataupun you memang dah berjaya lah, dah buat duit banyak, kita pulang lah pada duit masing-masing. Okay, so jadi itulah apa yang saya boleh cadangkan untuk macam ni you buat video yang good quality. Dan satu bonus tip ialah you tiru versi video yang you suka tengok. Itu antara apa yang saya buat dulu. Saya tak tahu the kind of video yang saya nak buat. Saya pun tak tahu kualiti yang baik tu macam mana. Jadi saya tengok video-video dekat YouTube. Okay, aku minat video yang macam ni. Jadi kita cuba ikut dia lah. Kedudukan kita, lighting kita, kan? Kita cuba cara bercakap, cara kata body language. So daripada situ, kita akan start dapat rentak. Dan lepas tu kita tengoklah mana lagi yang kita nak improve. Okay, so siapa nak tahu apa-apa gadget yang saya gunakan untuk hasilkan video ni, boleh klik dekat bahagian produk. Itu saja. Assalamualaikum.